Bang, saya Azlan, pegawai Datuk Seri Saidan Kasim bang. Datuk Seri Saidan kin salam bang. Baik. Ini Datuk Seri ada bagi sumbangan saya bang. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih banyak. Tulang belakang patah tu. Ini baru lepas mana? Baru lepas kan. So far macam kejadian hari tu macam mana? Mungkin boleh cerita. Diorang kata diorang dah halau abang 3 kali. Tidak sama sekali. Tidak betul. Saya nak jumpa diorang pun saya takut. Kalau saya jumpa diorang, orang pun bakal saya kena hampas. Sebab saya menjaga tak boleh say. Saya nak polis. Baik saya tak tahu prosedur macam mana. Jadi saya ni ada sakit, ada air pasang. Saya nak cari duit yang tu air pasang. Satu tu air pasang, satu lagi kaya. Abang kata abang orang warga asing, abang orang Malaysia. Saya orang Malaysia. Saya yang faham. Yang tu saya mohon dia sebaik aku. Dia bantu saya. Saya punya kemahiran ni berniaga je. Berniaga je yang saya boleh. Sebab saya memang nak berniaga. Jadi dan saya ada adik seorang yang masih belajar. Gas tu saya Lepas habis ni baru buat report polis lah. Benda buat report polis. Semalam 2 kali berhenti nak balik rumah. 2 kali berhenti tepi jalan. Abang simpan nombor saya, nanti saya call. Datuk Seri Saidan akan bantu abang. Abang jaga diri baik-baik bang. Jaga diri baik-baik, seluruh rakyat Malaysia bersama abang. Abang jaga diri. Abang jaga diri baik-baik, okey? Terima kasih banyak. Saya mohon doakan saya, rekod saya. Aku menangis di derasnya hujan agar air mata